Balik je mabuk, balik je mabuk. Kenapa dia? Tak malu ke? Orang tengok nanti. Ha? Berapa kali dia Mama cakap? Papa. Tu, Mama cakap ada jalan saja. Kata Mak Tun, dia baru balik 2 hari lepas. Oh, faham. Yalah, Mak. Mas gerak dulu. Jangan lupa makan ubat. Ya. Nah. Oh, lupa. Elok jalan ni, nak. Baik. Peluang untuk mendapat pelajaran yang terbaik adalah sama penting dengan peluang untuk mendapat keperluan kehidupan asas yang lain. Contohnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lain. Setiap orang, tak kira tahap sosial mereka, berhak untuk dapatkan pendidikan. Majunya sesebuah negara itu dapat dilihat pada tahap celiknya penduduk dalam pelajaran. Kerana pelajaran itu dapat menentukan hala tuju seseorang individu dan juga masyarakat pada masa hadapan. Bak kata pepatah Cina, beri seseorang seekor ikan, kamu akan memberinya makan selama sehari. Ajari seseorang itu memancing, kamu akan memberinya makan seumur hidup. Sekian, terima kasih. Tahniah kepada Mazni, Salha dan Zia Ainun. Satu pembentangkan yang sangat mantap. Betul. Pendidikan mampu untuk mengubah nasib seseorang tu. Tapi janganlah kita nafikan hak setiap insan untuk mendapatkan pendidikan. Tahniah, boleh kembali ke tempat duduk. Tahniah. Okey, kumpulan seterusnya. Bangun. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Jom pergi makan laksa. Jom. Silakan. Mas, kita orang nak pergi makan laksa. Jom. Tak apalah kau pergi. Aku nak kena gerak balik. Bye. Mas, tunggu jap. Tunggu. Mana sana? Jom. Mas. Mas, engkau tergesa-gesa nak pergi mana ni? Tak, mak aku tak sihat ni. Aku nak kena baik terus. Tak apalah. Jumpa esok Okay, jumpa esok. Bye. Bye-bye. Kau rasa dia ada masalah ke? Tak tahulah. Mungkinlah. Tak apalah, jom pergi Sari. Alah.
Abang. Assalamualaikum. Tutup pintu. Mak. Mak. Allah. Mak. Mak demam lagi. Mak hangat ni, Mak. Tinggal sikit je lagi demam mak ni. Tak adalah. Kita pergi klinik jumpa doktor. Tak payahlah. Demam mak bukan kuat sangat pun. Demam biasa je, demam air. Tak kisahlah demam air ke, demam biasa ke. Nanti panas lagi teruk, melarat, Mak. Mak bangun pun. Bukan kuat sangat demam mak. Sikit je. Dah lah. Tak payah nak risau. Ya? Jomlah pergi klinik. Okey? Mak kata mak tak demam kuat. Demam mak biasa aja. Dah lah. Pergi makan. Lauk ada. Bawa tudung saji tu. Mak dah makan ke? Dah. Mak. Mak masak sendiri ke? Tak. Mak Tun yang buat tadi. Lauk tu Datin yang bagi. Mak tak makan lagi kan? Dah, mak dah makan. Mak dah kenyang nak. Pergilah makan. Mak tipu. Kita makan. Teman-teman Mas. Kita makan sama-sama. Mak dah kenyang nak. Kalau mak nak nanti, mak minta dengan Mas, ya? Mak tak sayang Mas ke? Mat, kalau mak tak sayang mak, dah lama mak mati. Jangan cakap macam tu. Mak tolonglah makan sikit je Mas minta. Mak takkan sangka Mas ke tengok Mak macam ni. Sikit je kita makan. Mas boleh suapkan untuk Mak Mas suapkan sikit je Mak. Tolonglah Mak. Mak janganlah cakap macam tu dengan mak. Mak tolonglah makan. Hari ni Mas buat lauk sayur. Lepas tu ada ikan. Mak tak nak makan ke ni? Jangan macam tu. Sini. Makan Right.
Makan, ada sayur. Lepas tu telur. Makan Dah, makan. Tak apa, Mas tolong suapkan. Sini, Mas suapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mak sikit je. Mak tak nak. Sikit je ni. Satu suap pun cantiklah, Mak. Mak tengok ni, dia datang kat Mak. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau permudahkanlah segala urusan anakku. Dan berikanlah kekuatan kepadanya untuk teruskan pelajarannya hingga berjaya dengan cemerlang. Ya Allah, Kau lindungilah dia dari segala keburukan. Dan Kau ampunkanlah segala dosa-dosa arwah suamiku, Ya Allah. Kau tempatkanlah ia bersama-sama dengan para solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon keredaan-Mu dan taufik hidayah dari-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Okey, hari ini kita belajar tentang sistem kasta. Kasta terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kasta Brahmin. Kasta ni adalah kasta paling tinggi. Ianya terdiri daripada ahli agama dan juga ahli falsafah. Yang kedua, kasta ksatria. Yang ini terdiri daripada raja, pahlawan ataupun panglima. Yang ketiga, Vaishyas. Terdiri daripada peniaga dan pemaju ekonomi. Dan yang terakhir, Shudras. Ini adalah rakyat biasa yang tiada kepentingan. Jadi zaman sekarang ni kita dah tak amalkanlah sistem ni. Ada lagi lah cikgu. Contohnya, ada lagi tau orang kita yang kerja jadi kuli. Macam tukang sapu, tukang cuci, dengan apa lagi satu tu? Pembantu rumah. Boleh juga. Tapi yang tu kita tak anggaplah sebagai kasta. Yang tu lebih kita anggap sebagai tahap pekerjaan. Lagipun zaman sekarang, tak ada dah orang kita nak kerja sebagai pembantu rumah. Kebanyakannya kita ambil daripada orang luar. Ada lagi lah cikgu. Ada yang kononnya jadi pembantu rumah. Tapi sebenarnya jadi perempuan simpanan orang kaya. Duduk rumah sebelah tak pindah-pindah. Ya ke? Awak dia banyak sangat drama ni, Alida. Okey dah semua. Kita sambung. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan? Kau kena tengok muka dia tadi. Aku memang terus pandang muka dia. Cuak gila. Lepas tu, aku rasa dia memang tak mandi. Tuduh? Sebab kau tengok tudung dia macam ayahnya tudung dengan sama. Kalau kau pergi dekat. Awak cakap apa? Apa je pembantu rumah tudung sendiri tak nanti nak basuh. Alida, aku nak cakap sikit dengan kau. Sal, aku tak kisah kalau kau nak hina aku. Tapi bukan mak aku. Kalau tak? Kalau tak. Kalau tak, kau akan menyesal kenal aku. Takutnya. Ini yang takut dengan dia. Menyesal kenal aku. Terima kasih. Cik, ni berapa? 15. 15. Apalah cik. Cik simpan dulu Nanti saya datang balik. Tanya, ubat ni berapa harga dah? 15. 15. Adik. Tunggu kejap. Ni. Tak apalah kak. Buat susah je. Tak ada. Ambillah. Tak apalah. Tak apa. Memang akak beli pun untuk kamu. Tak apa. Buat susah je. Nah. Akak ikhlas. Akak tahu kamu perlukan. Terima kasih kak. Sama-sama. Nama akak Mazli. Nama saya Zuhal. Suhal. Kak, saya balik dulu Saya nak bagi ubat ni dekat mak saya.
Baik, Dek. Nanti Mas buatkan air untuk Mak lah. Yalah. Bagi Panas. Bukan panas. Batuk tu tak hilang lagi. Terima kasihlah, Mas. Bawa Mak hari ni pergi ziarah kubur arwah ayah, ya? Sama-sama. Mas pun sebenarnya rindu ke arwah ayah. Boleh? Mas pun rindu ke arwah ayah. Agaknya kan kalau arwah ayah hidup lagi, mesti dia cakap macam ni dekat Mak. Biba, jom pergi klinik. Aduh, Mak pukul. Assalamualaikum. Dah balik kan korang? Kak, apa khabar? Khabar macam ni lah. Dah. Nak makan dah ke? Dah kenyang dah, Tun. Ni tak tengok. Apa? Panas ke tidak? Ya Allah, Mas, panas ni. Alah, sikit je lagi lah. Ya, apanya sikit-sikit? Panas. Itulah Mak Tun. Kalau ikutkan Mak punya demam ni, malam je selalu. Ni tak tahu kenapa dah sampai ke petang melarat. Tengok tu. Dia bagi mak aku makan ubat. Dah. Aku dah makan ubat yang Zaki bawa tu. Betul makan. Risaulah. Risaulah. Mak, Mas risau tau takut demam ni Mak Tun. Boleh bawa ke virus kalau melarat ni. Dah lah. Tak payah risau. Aku demam biasa je, Tun. Demam air. Tak payah nak doktor sangat lah. Mana boleh macam tu? Sebelum melarat lah, Kak. Kau kena jumpa doktor tu. Mak. Suka mak kau ni. Itulah, kita pergi hospital Pergilah. Dah lah. Tun, aku ni nak cakap aku malu tau. Aku yang sebenarnya aku takut kena cucu. Kak, kau ni kan yang kelakor lah. Alah, kau lagi hospital tu, Kak. Dia ni tak adalah semua sakit tu kena cocok, Kak, oi. Alah, kau ni, doktor tu dia tahulah kau sakit apa. Dia kasih kau ubat apa. Semua dia tahu, kau tak risau dah. Apa pun aku tak nak pergi hospital. Aku takut nanti kena tahan kat hospital tu. Badan aku terlentang kat hospital tu, baik aku terlentang kat rumah ni je. Apa dah kau ni, Kak? Apa pula? Sama kau. Kalau tak sakit sangat, tak adalah sampai kena tahan. Betul tak Mak Tun? Betul cakap macam ni tu. Tak kena tahan. Malas. Aku cakap malas lah pergi hospital. Kau tahu tak, Tun? Kalau pergi hospital tu nanti, aku manalah ada duit, Tun. Itulah, Kak. Kau ada duit. Kau tak risau. Mas pun ada duit. Pergi tahu, risaulah aku dengan kau. Ya. Ni. Ada Bisinglah kau ni. 3 tempahan lah, Kak. Gitu. Satu ni, dia nak apa ni, leher ni tulang belut. Yang satu ni pula, leher dia nak apa? Mata lalat. Macam mana buat tu? Yang Mas ni jahit hari tu. Dia suka. Tu yang dia tempah lagi ni. Ya. Dia ni nak cepat ke nak lambat ni? Cepatlah katanya kalau boleh. Baik, Kak, jangan lupa tau. Yelah. Yelah. Nampak tu? Batuk kami teruk lagi. Pergi hospital lah, Kak. Ni lambat sikit nanti. Aku dah tunggu Isah. Balik dulu. Alah. Terlupa kan? Kau ni hospital, Kak. Gini. Tak, Datuk ni pesan kat aku. Dia kata lusa ada jemput akak dengan Mas datang ni majlis sambut karim balik tu. Jangan lupa tau. Kau datang aku balik dulu. Jangan lupa ni. Dia nak cepat ni boleh. Kau baliklah. Bingitlah tinggal aku. Pergi hospital lah. Ya. Susahlah kau ni. Apa pun nak susah hati lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas. Ini kecoh mak lu ni. Gerak lu lah. Ya, Mas. Tengok apa tu? Kerja ni dulu lah. Gerak. Okey. Pergi pitch. Come on lah, brother. Mas. Dah cek tahu saja dah? Dah. Okey, suhu badan? Dah. Semua dah, Dr. Ahmad Zaki.
Mas dah buat semua dah. Bagi buat makan dah. Jelum air dekat kepala pun dah. Ni tinggal nak cupit mak je belum lagi. Ini mesti dia tak nak makan kan? Tahu tak apa. Ini mesti dia rindu Ki kan? Ha? Tak apa. Nanti Ki datang, Ki bawa kuih peneram. Mesti dia makan. Okey. Ni, Mas ada pujuk dia ke tak? Ya Allah, Ki. Semua benda dah buat dah. Macam-macam alasan mak bagi tau. Mak tu kan, nasib bukan budak. Kalau tak, memang telinga mak tu, Mas dah piat dah. Mas, kalau kita nak pujuk orang tua ni, Mas, kita kena lemah lembut, ambil hati dia. Peluk dia ke sambil cakap. Barulah dia rasa lembut hati. Macam tarik rambut dalam tepung. Tahu, sebab itulah Mas kalau boleh nak minta Ki datang tolong pujuk mak. Boleh tak? Kalau boleh, petang ni juga bawa mak pergi hospital. Boleh, Ki boleh datang. Tapi hari ni Ki ada tugasan nak kena siapkan. Tak apa, kalau macam tu esok Ki datang. Boleh? Ki janji. Janji? Kalau tak, telinga Ki yang Mas piat nanti. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi macam ada orang berenang. Salah dengar ke? Oh, astagfirullahaladzim. Good. Minta maaf. Oh. Minta maaf. Mak. Mas nak tanya. Mak benar tak merajuk dengan ayah? Pernahlah juga. Tapi arwah ayah kamu tu pandai pujuk mak. Bila mak tengok dia senyum, tak jadi mak nak mengajuk lama-lama. Yalah, senyum dia tu manis. Kalau gaduh, pernah? Tak pernahlah pula. Sebab arwah ayah kamu tu tak pernah nak marah-marah mak pun. Dia tahu mak ni tak ada siapa. Mak ni dari kampung. Hanya dia je yang mak ada. Untung mak. Aduh, kuatnya. Slow sikit. Slow. Sorry. Alhamdulillah, bang. Lepas 10 tahun ada juga rezeki kita. Alhamdulillah. Saya tahu tak kisah pasal Siti Hajar dengan Ibrahim? Tahu. Berpuluh tahun dia orang berdoa. Akhirnya dimakbulkan. Sama lah juga macam kita ni. Allah cuma nak uji kesabaran kita. Sayang, abang nak minta satu janji dengan saya boleh? Alah, kita yang mengandung kita pula nak berjanji-janji. Satu je. Apa?
Andai kata kalau abang dah tak ada nanti, abang nak sayang jaga anak kita ni dengan sebaik mungkin walau susah macam mana sekalipun. Boleh? Kenapa cakap macam tu? Kata-kata tu kan doa. Abang tak nak tengok ke anak kita ni sampai besar? Nak. Tu? Abang salah cakap, sayang. Janji apa tu? Janganlah. Minta maaf. Yelah, merepek. Abang minta maaf. Abang salah cakap. Tajam. Sorry. Alhamdulillah. Inilah dia pembukanya, Mak Ibah. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik boleh suap sendiri. Tak apa, Mak Ibah. Bismillah. Tonglah. Zaki suap makan. Kalau Mas suap bukan nak makan. Kalau nak Ki suap kamu boleh, Meh? Sini, Meh. Tak apa. Terima kasih. Ni, Mak. Nenek Ki salam. Waalaikumsalam. Nenek Ki salam. Waalaikumsalam. Nah, tak awak. Macam inilah. Kalau demam, Zaki. Tekak ni tak sedap je nak makan. Mulut lidah ni pahit dia rasa. Tapi bila makan kuih manis macam ni barulah terasa. Iyalah, dia kena ada manis-manis je. Barulah pembuka selera. Ni, Mak Ibah, kalau tarik nafas, ada rasa sakit kat belah mana? Kat sini, ha? Kat situ, Dan saya cek nadi Mak Ibah sekejap. Macam Mak Ibah main gym ni? Mana ada. Tak ada. Buat kerja kampung je lah. Kerja kampung je. Demam pun belum reda lagi ni, Mak Ibah. Nadi tak sekata sangat tu. Macam mana tu, Kek? Susah saya nak cakap. Sebab nak tak nak pun Mak Ibah kena pergi hospital juga. Dekat sana ada orang jaga, ada peralatan. Lagi mudah nak cek nanti. Abang malas lah nak ke hospital tu. Tak bolehlah macam tu, Mak Ibah. Lagipun demam Mak Ibah ni 2-3 hari eloklah dia. Berserah pada Allah je lah, Zaki. Tapi Allah pun suruh kita berusaha, Mak Ibah. Tak boleh biarkan macam ni. Kena ikhtiar. Mak Ibah tak kesian dekat Mas. Nak belajar pun tak tenang. Asyik fikir Mak Ibah je. Mak Ibah nak Mas belajar dengan tenang, kan? Apa janji Mak Ibah dekat Pak Idris dulu? Nak jaga Mas, kan? Kalau sakit macam ni, macam mana Mak Ibah nak jaga Mas? Bila tengok budak tu kan, Mas rasa terpanggil. Rasa dunia tak adil, okay? Dia tak dapat pun apa-apa perkara asas sebagai seorang kanak-kanak, seorang manusia. Dunia ni memang tak adil, Mas. Memang tak adil. Ya. Bila Mas tengok budak tu kan, sekali pandang je. Mas tahu, dia budak yang bijak, bertanggungjawab. Dia sanggup pergi kedai nak belikan ubat untuk mak dia. Ya Allah. Mas nak tolong dia. Mas nak tolong budak-budak tu semua. Yang itu, Ki setuju. Mas jangan risau. Ki akan sentiasa sokong apa jua plan Mas. Dia akan duduk kat belakang. Follow cantik. Takkan ada siapa boleh kacau. Tapi betul, Ki. Mas tak nak tengok diorang macam tu. Mas tak nak tengok diorang jadi mangsa. Mas akan bekalkan ilmu untuk diorang.
Sebab pada Mas kan, ilmu tu lah yang boleh bawa diorang keluar daripada kesempitan hidup tu. Hidup Wami! Ya! Mami pati tu. Semangat sangat. Ya, Mas pun sangat semangat. Mengada je ni. Alang-alang. Seri muka. Seri muka? Untuk nenek dengan adik-adik. Patutlah berseri-seri muka Mas. Alah, Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mak, kenapa ni? Okey tak? Sakit kepala sikit je. Dah. Tak payah sambung dah. Malam ni mak rehat. Boleh? Boleh lah. Boleh lah. Hati. Allah. Ingat? Apa masalah dia? Tengah-tengah malam, wong, tengah minyak tu. Tak fikir ke orang tengah tidur? Ada orang tengah sakit. Selfish. Astaghfirullahalazim. Takkan setiap hari aku nak kena dengar bunyi wong tu? Ha? Tengok sikit kereta dia tu. Wah. Tak adalah bersama dia. Tak apa. Kau tunggu. Tunggu nanti aku ada boyfriend lagi kaya daripada engkau. Aku suruh dia beli kereta yang lagi besar, lagi mahal. Lepas tu tunjuk depan kau. Pergi dah. Oh, stop.